Ini bukan cerita rekaan. Ini kisah benar tentang Botak Chin, nama yang digeruni satu Malaysia pada tahun 70-an. Nama sebenar dia Wong Swee Chin. Dulu, dia cuma budak pasar. Angkat barang tolong mak ayah. Tapi hidup susah. Duit tak cukup. Jalan gelap makin menggoda. 90 sarau. Botak Chin mula buat rompakan bersenjata. Tapi bukan biasa-biasa. Dia plan, dia ada geng. Macam Robin Hood. Rompak orang kaya, tolong orang miskin. Tapi rompakan tetap rompakan. Lori, kilang, kedai emas, semua jadi mangsa. Tapi geng dia paling terkenal sebab berani. Tembak polis, larikan diri atas motor. Ada yang siap balas dendam. Polis? Panas! Diorang buru Botak Chin siang malam. Tapi dia licik. Hilang macam bayang-bayang. Tapi rahsia takkan kekal. Satu malam separate sea. Polis serbu markas dia. Tembakan meletus. Botak Chin kena tembak tapi masih hidup. Dia ditangkap dan diadili. Dia dibicara. Didapati bersalah atas 3 pertuduhan bunuh. 11 Jun 1981, hukuman gantung dijalankan. Ramai anggap dia penjenayah. Ada yang kata dia hero rakyat. Tapi yang pasti, dia legenda Botak Chin. Nama yang tak akan dilupa. Like, kalau kau pernah dengar nama Botak Chin, share kalau kau rasa kisah ni patut jadi filem.